Pelajar lepasan luar sistem pendidikan kebangsaan yang diterima masuk ke institusi pendidikan tinggi awam menerusi laluan khas tetap akan menerima subsidi kerajaan seperti pelajar lain. Tegas Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, Datuk Dr. Azlinda Azman, pelajar terbabit akan mengikuti pengajian menerusi saluran perdana dan bukannya kategori komersial. Apabila mereka masuk kepada program ini, ia dianggap sebagai saluran perdana. Maksudnya program mereka ini adalah disubsidi oleh kerajaan juga. Saya tahu ada pihak-pihak yang mengatakan mungkin mengambil ini, maka perlu membayar yuran luar, yuran komersial. Tidak, katanya ketika sidang akhbar khas pada Jumaat. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai mekanisme pembiayaan yuran pengajian kepada pelajar lepasan luar sistem pendidikan kebangsaan iaitu Sekolah Menengah Persendirian Cina, sijil peperiksaan bersama dan tahfiz yang diterima masuk ke Universiti Awam. Terdahulu, pakar pendidikan Dr. Anwar Ahmad berpandangan, pelajar lepasan luar sistem pendidikan kebangsaan tidak sepatutnya menikmati pembiayaan kerajaan.